Nama aku Balkis. Kini aku seorang peguam berjaya. Tanpa dia, siapalah aku? Balki belajar sungguh-sungguh ya. Baik Umi. 2005. Tarikh bermulanya langkah aku mengenal dunia untuk belajar menjadi dewasa, di tempat yang melihat aku berubah sebagai aku yang baharu. Imtiaz, segalanya lebih baik kerana kamu. Islam. Ini adalah orang yang mengucap dua kalimah Syahadah. bermakna takwa. Guru aku mengajar di hadapan hanya berbekalkan papan putih untuk menulis bahan pembelajaran. Tahun berganti, seiring pemodenan negara dengan teknologi berkembang pesat. Lanskap pendidikan tidak lagi berwadah tradisional, tetapi penuh transformasi kemajuan teknologi. Pembelajaran lebih interaktif. Aku dan rakan-rakan lebih fokus di dalam kelas. Kami lebih bersemangat dengan adanya budaya digital yang dilaksanakan di sekolah. Cikgu, mata manusia sama dengan mata lembu ke? Kalau mata lembu sama macam mata manusia, maksudnya kita lembu ke? Quranik Encyclopedic Ijtihadik. Pertama kali aku dengari di sekolah ini. Memperkenalkan aku kepada model Ulul Albab. Narkabu fiha bismillahirrahmanirrahim. Ini tak ada baris. Macam mana nak baca? وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Oh, macam tu ke cara baca dia? Tapi kenapa dia baca Majreha? Al-Quran sebagai panduan memimpin kehidupan seharian. Dengan teknologi, aku dapat memahami Al-Quran dengan lebih baik. Abad ke-21. Anjakan paradigma dalam pendidikan lebih meluas. Teknologi digital lebih sinonim dalam pelaksanaan sesi pembelajaran. Sekolah aku turut tidak ketinggalan. Aku dan rakan-rakan dapat meneroka sendiri setiap topik yang dipelajari dengan penggunaan peranti. Tanpa pendigitalan pendidikan, pengalaman menimba ilmu aku mungkin biasa sahaja. Namun, aku sangat bersyukur kerana berpeluang merasai suatu pengalaman belajar di luar tradisi sehingga membantu aku berjaya menjadi insan yang hebat kini.